Maknanya dapat gaji tu kita bayar diri kita dulu. Selalunya Hafiz bayar orang dulu kan, bayar bil, Betul. bayar Selcom kan, bayar handphone, bayar ni semua. Betul. Sebenarnya yang paling bagus dapat je gaji kita bayar 10% dekat diri kita dulu. Adakah dah sebulan lagi anak-anak sekolah baru nak kena plan, ataupun dia sebenarnya dah kena rancang daripada awal lagi? Bagus soalan tu. Sebab sebenarnya ramai yang kekurangan tu ialah daripada segi perancangan. Maknanya kita just hidup macam sehari ke hari kan, macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba anak dah masuk sekolah, terutama yang emergency macam kereta rosak kan. Jadi kalau kereta rosak dah start tak tahu nak mana nak cari duit tu semua. Jadi sebenarnya dia bermula daripada kita ada pendapatan lagi. Maknanya bukan macam kalau dah berkeluarga tu pun rasa saya dah lambat lah. Maknanya daripada macam Hafiz belum berkeluarga kan, single lagi kan. So daripada single ni sebenarnya kena start untuk buat perancangan. Maknanya saya orang yang betul lah ni. Betul lah. Tak terlewat lagi lah. Tak terlewat. Sebab daripada dan sayang juga macam pendidikan keuangan ni kan tak dibelajar kat sekolah kan semua. Kita tak ada pendidikan basic mengenai perancangan keuangan ni. Jadi sebenarnya bila kita start ada pendapatan, kita dah start kena merancang, dah start kena buat perancangan keuangan. Di mana yang paling bagus dia ialah kita guna rule 10%, 80%. Macam tu. Di mana 10% tu kita gunakan untuk simpan. Maknanya dapat gaji tu kita bayar diri kita dulu. Selalunya Hafiz bayar orang dulu kan, bayar bil, Betul. bayar Selcom kan, bayar handphone, bayar ni semua. Betul. Sebenarnya yang paling bagus dapat je gaji kita bayar 10% dekat diri kita dulu. 10%. Maksud kita dah asingkan lah. Kita dah asingkan daripada total gaji kita tu 10% kita bayar kat diri kita dulu. Maknanya 10% tu kita boleh masuk je kat mana-mana medium. Macam kita boleh masuk dekat bank ke kan, tabung haji ataupun AS, mana-mana simpan, asalkan simpan. Lepas tu ataupun takaful ke salah satu medium simpanan lah. So 10% kita dah allocate siap-siap. Kita bayar dekat diri kita dulu. Lepas tu 10% kita boleh juga allocate untuk macam sedekah ke zakat, ataupun kita boleh bantu saudara mara. Mungkin kalau rasa macam tak cukup, kita kurang sikit lah 5% dulu ke kan, pun boleh. Dan barulah 80% tu adalah untuk perbelanjaan yang lain-lain lah, perbelanjaan kita yang seharian. Jadi maknanya bila kita berlaku kecemasan ke apa-apa, kita boleh gunalah daripada duit yang kita allocate tadi, simpanan tadi 10% kan. Kalau macam kecemasan ke apa-apa, kita boleh macam keluarkan semula untuk kecemasan. Jadi kita tak adalah, maknanya kita taklah kalut. Maknanya bila ada emergency baru nak cari duit. So actually kita dah buat macam perancangan keuangan daripada awal lah.